Seisi keluarga berkumpul hari raya seronok kan? Lagi seronok kalau dapat jumpa semula ahli keluarga yang dah meninggal dunia, betul tak? Rindu tak dengan mereka? Ini ada berita gembira. Di syurga nanti kita dapat berjumpa dengan mereka semua dengan syarat masing-masing tetap beriman hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, maksudnya, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Surah Al-Tur ayat 21. Satu lagi ayat maksudnya iaitu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka, sedang malaikat pula masuk temui mereka dari tiap-tiap pintu. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Jom ajak seisi keluarga kekalkan iman dan amal soleh agar dapat sama-sama kita berkumpul di syurga semula nanti.